kau pernah naik Gunung Jerai tak? Aku tanya macam tu sebab tiap kali orang cerita pasal Jerai, mesti cerita pasal view cantik, sejarah Merong Mahawangsa, kapal lama nampak dari atas lah. Semua tu aku dah dengar. Tapi yang aku nak cerita ni lain. Aku naik bukan sebab nak hiking sangat pun. Ikut member je. Dia kata nak healing konon. Aku pun fikir okey lah, lama tak panjat gunung. Kami naik lewat sikit hari tu. Dah hampir asar baru start. Sampai atas memang dah nak masuk maghrib. Kabus tebal. Angin dia macam orang hembus betul-betul kat telinga. Jerai ni orang Kedah selalu cakap keras sikit. Tempat lama. Zaman dulu kapal dagang singgah. Cerita orang bunian, semua tu memang ada. Malam tu kami tak pasang khemah jauh dari kawasan resort lama tu. Lepas makan, semua sembang besar. Pukul 12 lebih masing-masing masuk tidur. Aku dengan seorang member je masih lepak luar. Tengah borak kosong, tiba-tiba dia diam. Aku rasa macam ada orang perhati. Aku gelap. Kau ni banyak tengok TikTok. Tapi dalam masa sama, aku pun rasa benda yang sama. Bukan nampak, tapi rasa. Macam suasana tiba-tiba jadi berat. Angin yang tadi kuat terus senyap. Senyap sampai boleh dengar bunyi zip khemah bergegar sikit. Lepas tu dari arah hutan belakang, aku dengar bunyi tapak kaki. Bukan haiwan, langkah manusia. Ada apa dah? Ji Borisner. Sambung balik. Kami fikir mungkin grup lain sesat. Jadi aku suluh lampu telefon ke arah bunyi tu. Tak ada apa. Tapi langkah tu masih ada. Kali ni lebih dekat. Member aku bisik, jangan suluh lama sangat. Aku tanya, kenapa? Dia tak jawab. Tiba-tiba dari dalam kabus muncul satu bentuk macam orang berdiri antara pokok. Tinggi, kurus, tak bergerak. Kami beku. Aku cuba adjust mata sebab kabus tebal. Bentuk tu macam pakai baju putih panjang. Tapi tak nampak muka. Yang paling tak sedap hati, dia berdiri bukan atas tanah rata. Cerun situ curam. Mustahil orang boleh berdiri tegak macam tu. Beberapa saat lepas tu angin datang kuat tiba-tiba. Kabus bergerak. Bila kabus lalu, tak ada siapa. Member aku terus tarik aku masuk khemah. Malam tu aku tak boleh tidur. Dalam pukul 3 pagi aku terdengar orang berjalan keliling khemah. Bunyi zip khemah disentuh perlahan. Macam orang tarik, lepaskan, tarik lagi. Aku nak bangun buka tengok tapi member aku pegang tangan aku kuat. Dia bisik perlahan. Kalau dia ketuk 3 kali, jangan jawab. Aku tanya balik, siapa? Dia cuma geleng. Dan memang betul. Beberapa saat lepas tu, tepat 3 kali. Dari luar khemah. Esok pagi bila kami bangun, tanah belakang khemah ada kesan tapak kaki. Panjang. Tirus. Macam kaki manusia. Tapi jari dia 5 tu terlalu panjang.